Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okey, hari ini kita masih lagi modul 8 dan hari ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan susut nilai dan susut nilai terkumpul. Ya, latihan di muka surat 104. Okey. Okey, baik, pelajar lihat ya. Susut nilai. Susut nilai ialah bermaksud kejatuhan nilai aset bukan semasa perniagaan. Ya, jadi bermakna nilai aset bukan semasa. Aset bukan semasa ialah seperti kenderaan, bangunan, alat pejabat, kelengkapan, ya, yang semua aset-aset yang membantu menjalankan perniagaan dan semua aset-aset bukan semasa ini mengalami susut nilai atau kejatuhan nilai. Kenapa ya aset bukan semasa ini mengalami kejatuhan nilai? Kerana ya aset yang kita ada tu kemungkinan haus atau kerosakan fizikal, model lama, susutan dan peredaran masa. Ya. Contohnya seperti kenderaan. Ya, kenderaan 10 tahun yang lepas tidak sama dengan kenderaan pada masa kini. Kini pun kita tengok kenderaan elektrik pun dah banyak dah di atas jalan raya. Okey, yang ketiga, susut nilai merupakan belanja perniagaan dan mesti dipadankan dengan hasil yang diperoleh dalam tahun berkenaan. Dia susut nilai ni merupakan belanja dan dipadankan dengan hasil. Jadi bermakna susut nilai ini kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi di sebelah debit. Jadi kaedah pengiraan susut nilai ini ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama ialah garis lurus ataupun kita panggil ansuran tetap. Bermakna setiap tahun susut nilai adalah sama. Susut nilai tahunan dia sama ada kita menggunakan kos asal tolak nilai scrap bagi dengan usia guna aset. Nilai scrap ini ialah nilai akhir. Yes, aset bukan semasa itu. Contohnya usia guna dia ialah 10 tahun. Selepas 10 tahun, kita nilaikan aset berkenaan tinggal berapa ribu. Dan nilai itu adalah nilai scrap. Okey, atau kos aset berkenaan kita kalikan dengan kadar susut nilai. Itu adalah garis lurus ataupun ansuran tetap. Kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua ialah baki berkurangan, iaitu nilai susut nilai tahunan bagi aset berkenaan, kita nilai buku darab dengan kadar susut nilai. Nilai buku tu ialah kos sebenar aset kita tolakkan dengan susut nilai terkumpul. Itu adalah nilai buku, baru kita kalikan dengan kadar susut nilai setahun. Kaedah yang ketiga ialah penilaian semula. Penilaian semula ni kita buat penilaian lah. Contohnya alat-alat kecil. Alat-alat kecil ni kita tak boleh nak sukar untuk kita mengira kadar susut nilainya. Jadi kita buat cara penilaian semula, iaitu nilai aset pada awal kita tambah dengan belian aset dan kita tolak dengan nilai aset pada akhir tahun. Ini adalah kaedah penilaian semula. Okey, tadi cikgu dah ajar susut nilai, iaitu belanja kan. Dan ini pula susut nilai terkumpul. Susut nilai ada 2, satu susut nilai, satu lagi susut nilai terkumpul. Apa dia susut nilai terkumpul? Susut nilai terkumpul ni merupakan jumlah susut nilai yang terkumpul bagi sesuatu aset. Contohnya aset berkenaan berusia 10 tahun.
Jadi susut nilai tahun pertama tambah susut nilai tahun kedua tambah susut nilai tahun ketiga dan seterusnya lah sehinggalah susut nilai tahun ke-10 kita tambah semua. Jadi jumlah susut nilai tu kita panggil susut nilai terkumpul. Akaun susut nilai terkumpul ni dibuka untuk merekodkan susut nilai sesuatu aset bukan semasa supaya baki akaun tersebut sentiasa ditunjuk pada harga kos. Dan susut nilai terkumpul ni merupakan liability kepada perniagaan dan ditolak daripada kos aset bukan semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi yang tadi kita belajar susut nilai, kita masukkan dalam akaun untung rugi kan di bahagian belanja. Tetapi bila susut nilai terkumpul, kita kena masukkan dalam penyata kedudukan kewangan yang ditolakkan ya jumlah dia daripada kos aset bukan semasa. Okey, kita lihat soalan 1. Jadi kena ingatlah susut nilai tadi ada berapa kaedah? Ada 3 kaedah. Ya. Pada 1 Julai 2004, kedai Juara membeli perabot bernilai RM24,000. Perabot disusut nilaikan 10% setahun atas kos. Tahun perakaunan kedai Juara berakhir 31 Disember setiap tahun. Hitung susut nilai perabot pada 31 Disember 2004. Jadi susut nilai ni ya murid kena tahu tarikh dia beli untuk tahun yang pertama. Tahun kedua tak ada masalah ya, dia berusia setahun. Tahun pertama. Tengok tahun 2004 tu adalah tahun pertama, dia beli pada 1 Julai. 1 Julai sehingga 31 Disember berapa bulan? Ya, betul. 6 bulan. Jadi, kalau kita tengok ni, ya, susut nilai ni mempunyai kaedah garis lurus ataupun ansuran tetap. Iaitu, ya, nilai kos perabot. Tu dia, RM24,000. Kita darabkan dengan kadar susut nilai setahun, 10%. Dan jangan lupa, ya, pada tahun pertama susut perabot berkenaan berusia 6 bulan. Jadi darabkan dengan 6/12. Jadi jumlah dia susut nilai bagi tahun 2004 ialah 1,200. Ini bagi tahun pertama. Tahun yang kedua, dia tak perlulah didarabkan dengan 6/12 kerana dia telah berusia setahun. Okey, ini soalan 1. Soalan 2. Manakah rumus yang betul untuk mengira susut nilai menggunakan kaedah garis lurus? Macam tadi, ya. Tadi adalah salah satu kaedah garis lurus iaitu kos aset darab dengan kadar susut nilai. Yang satu lagi ialah kos asal tolak nilai skrap bagi dengan usia guna. Ya, betul. Jawapannya ialah D. Kemudian soalan nombor 3, raja di bawah ini menunjukkan sebab-sebab berlakunya susut nilai bagi aset tetap. Aset tetap ni ialah aset bukan semasa ya. Aset tetap ni ialah sukatan lama. Ya, tapi sukatan baru ialah aset bukan semasa. Okey. Baik. Jadi, apakah ya P? Apa dia P? Kalau kita lihat, P ialah peredaran masa. Okey, betul. Jawapannya ialah A. Okey, soalan nombor 4. Pura Enterprise membeli sebuah lori bernilai RM80,000. Penggunaan lori dijangka 10 tahun. Pada akhir tempoh penggunaan, nilai skrap lori dianggarkan RM9,800. Berapakah susut nilai tahunan lori tersebut? Ini menggunakan kaedah garis lurus ataupun ansuran tetap, iaitu kos aset tolak nilai skrap bagikan dengan usia guna. Okey, kita tengok ni. Nampak kos asal kita tolakkan dengan nilai skrap bagikan dengan usia guna.
iaitu nilai asal dia RM80,000. Tolak dengan RM9,800, bahagikan dengan usia guna dia 10 tahun. Jadi susut nilai tahunan dia ialah RM7,020. Jadi jawapannya ialah A. Okey. Baik. Sekian. Terima kasih.